Okey guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel saya, Kimi Cash. Pagi ni, sekarang jam pukul 8.19 pagi. Berada di Ulu Berdam, Selangor. Hari ni kami ada misi. Misi dia hari ni kami nak pergi Meminang. 3 orang belakang ni kami nak pergi Meminang. Minang apa? Saya kita tengok lah no. Oh ya, jom kita pergi ke tempat yang kami nak pergi hari ni. Nak tahu ke mana? Kena tunggu lah. Alright. Sebelum tu, jangan lupa subscribe channel Kimi Cash ni dengan tekan button subscribe kat bawah tu dan juga like, share, komen video ni. Okey, jom mulakan perjalanan kita pagi ni menuju ke destinasi kami pagi ni. Nak tahu ke mana? Tunggu. Alright. Pun. Weh, kita nak pergi mana ni, Pan? Hey, kita nak pergi ambil birthday gift. Birthday gift? Birthday gift. Kita rahsiakan dulu kita punya ni. Kita rahsiakan dulu birthday gift. Kita nak cari gift. Kita nak pergi Meminang lah. Kita pergi Meminang. Meminang. Alright. Okey, jom. Meminang pergi akad nikah. Akad nikah tu boy. Okey. Satu hari yang kita settle semua. Minang nikah sekali kali. Cantik. Alright. Jom. Jalan lu. Kami 3 rider ya kan ni. 3 rider. 3 rider. Seorang jadi pilihan 3 orang lah. Jam lah ni pukul 8.26 pagi. Tadi kami keluar tadi pukul 4 pagi tadi daripada utara. Jom jalan lu. Kuliah. 4 pagi tadi daripada utara ni. Sebab tak rekod apa tadi sebab gelap lah. So lah ni kami nak menuju ke arah selatan lah ni. Alright, jom. Tapi ke mana kita semua kena tunggu no. Alright. Okay, jom. Kita mulakan perjalanan kita. Sambung balik perjalanan lah. Kira ni sambung balik perjalanan lah. Menuju ke selatan hari ni. Alright, let's go. Okay guys, kami nak sampai dah ke destinasi kami. Hari ni kami ke selatan ni nak mai ke Selangor. Kami nak pergi ke Puncak Alam. Nak sampai lagi berapa kilometer lagi nak sampai ke Puncak Alam. Okay guys, ambil singgah sarapan dulu, breakfast dulu sebelum kita nak pergi kita punya destinasi. Kita singgah sarapan dulu. Breakfast lo. Makan lo. Jom kita pergi sarapan dulu. Kat mana ni? Mungkin dah tahu kan kat mana no. A few moments later. Okay guys, akhirnya kita sampai destinasi kami. Kami mai ke PA Motor World. PA Motor World. Kami yang punya destinasi kami hari ni. So nak pergi buat apa? Jom kita tengok. Pun tengok ni lah. Nak beralih kepada ni lah. Sangat tu. Pen nama Riga. Sorry guys, silap kedai lah. Silap kedai. Kedai sebelah sana. Bila jom kita. Sini lawan-lawan dah. Macam mana kedai boleh silap lah. Oh, tu lah.
Salesman pun tak hantar location mai. Main terjah ni. Oh, terjah lah. Silap rumah Kenuri. Aduh, kita dah main makan kenduri. silap pengantin. Pengantin dah. Ayah, jom kita pergi kedai yang betul. Kedai PA motor juga, tapi dia punya branch dah pasal sana. Dia jual motor Kawasaki dia. Okay, right. Let's go. A few inches later. Hai, kita dah sampai dah kedai yang betul ya. Kedai ni. Dia under Puncak Alam Motor World juga, PA Motor World. So, siapa yang nak ambil? Okay, jom kita tengok. Mana motor Mas Ren? Ni dah. Jom. Minat apa sih apa? Wish. Kita sejak-sejak balik pada semui ya. Kita tengok unta kuning tu amal cabar tu. Terpikat. Ini kita main tengok ini tadi. Lawan unta kuning. Unta kuning tak lama dia kata. Tak tahan dah kena racun kata. Tak racun kena bahan. Sepanjang video. Nasib baik suara kawan-kawan tak ada. Siap dengan bong ni. Complete. Oh ni rack dah dah pasang. Dia punya ni tu ada bagi tahu. dia punya base plate lah. Base tu dia main kali gambok mana-mana pun. Oh. Len tengok ni. Jaket. Touring ada jaket ah. Ha? Touring ada jaket ah. Ni. Touring ni. Oh, jenis touring ni. Oh, panas. Ni dah pakai Ni nak pergi botan boleh ah. tu. Bodek ni tu. Kan? Glove. 50%. Oh, 5%. Aduh, sepatutnya kan 5 lah. Sudah beli motor ni. Oh. Regular customer tau. Kaki punya flat door. Ha? Kaki flat door memang bawa dengan confident lah. Tinggi berapa ni? 178. 78. Kaki flat. Syok bawa. Ni kaki jadi. Jual terus. Dia kena apa? Bosis. Yang 5-0 kita nak beralih arah dengan arah. Sampai. Siapa pun ni? Kaki tak sampai. Dia ni Racer yang dah. saya dapat ni. Gaya. Hai tu kan Pak Subi try dah dekat SP tu. Waduh. Terus lagi. Seribu yang lepas tu. 1000 lagi rendah lah. Tak nak kata. Seribu ni. 1000 tak ada kat ni. Dah bermasa. Ha, kita hak ni lah Pak Su. Hak ni kita baru kena. Ni yang pernah rendah ni. Oh, macam kita baru okey. Aduh. Untuk Cikman. Untuk Cikman. Dia punya berat kena nombor. Oh, tu lah. Tapi gaya macam ada Pak Su. Tapi jiwa tak boleh ni. Jiwa tak boleh. Jiwa tak kena lagi. Kena lagi. Belum masa lagi. Belum masa lagi. Okey. Belum masa lagi. Nak bawa confident. Tadi. Try out. Mat. Ni ya. Ni apa? Ha, minat. Ni 6 tahun lepas mungkin lah. Okay tu. Dia kata bunyi lah dah. Dia kata bunyi dah. Ada komen tak? Ni yang bukan yang Pak. Kan? Oh, 2 pistol. Habis okey. Awas sikit lah. Ha? Motor siap. Motor Mak Darren. So inilah kita punya punca kita main ke sini. Memang apa ni kalau kotak.
Dan, senang lagi kita nak balik? Ha? Kita nak kembang ke kita nak cara lagi? Kecuali Ha? you guna 100%. Yes, dia. Ha? Mana bang? Guna tu bang. Tarak bantang lah. Harap bentang. Alright. Tarak bantang jangan tinggal kami. Kami 250 ni 650. Semua box ikutkan kalau you jenis yang buka keluar, dia akan koyak lah lama-lama. Dia punya getah tu. Tapi common benda tu. Sebelum tu I nak tunjuk dekat you lah. Mr. Darren. Yang tu tak apa. Sebab kita dah register dah. Nanti you ada bagi satu slip tu. So you boleh tengok kat dalam, semua lengkap, bateri ada. Dia punya dalam apa ni, brake punya belakang pun ada, dia punya tools pun ada. Alright, manual boot semua apa sekarang ni semua online dah. 100% online. Alright. Lepas tu kat bahagian sini dah settle. Nak buka apa ni seat ni, kena buka box dulu. Sebab kalau saya ni ke depan dengan lagi ni, dia akan goyang. So saya buat ni ngam-ngam. Ke belakang lagi dah akan goyang. Ke belakang dia akan goyang. Sikit je. Yang ni dah ngam-ngam dah. Saya punya team buat. Okey. Macam mana? Bahagian sini. Oh, sini buka box lah, bukan kena buka tapak box. Ni dia akan sampai tapak box tadi. Tak. Box Yalah, box. Buka tapak. Pakai tapak dah. Sangkut ni tu apa push. Jam ni macam mana? Sampai tahun depan nak buka ni. Dia ada ori dah. Jadi dia sepatutnya itu adalah untuk voltmeter, yang ni adalah voltmeter, yang ni adalah charger dan yang ni adalah USB charger. Tapi dekat Malaysia sahaja tidak ada. Tidak. Dia bagi sebagai standard. Voltmeter dia dalam Kita tak ada dah. Ni yang engineer 1 liter. Eh. 2 liter. Tukar liter 2 liter. Lepas tu kita pergi station seterusnya. So motor ni dia tak ada mode tetapi ada traction control. So traction control macam mana you nak tukar, you tekan ini dia akan klik-klik go kepada off. Lepas tu yang ni satu, yang ni dua. Senang cakap, ini sport, ini road, ini rain. Simple lah. Right? Kalau abang guna off, tiba-tiba abang tutup, buka balik, dia akan release balik kepada satu. Default satu lah. Dia akan dapat balik satu. Okay, so lepas tu signal boleh tengok semua macam biasa. Masih ada, belakang pun ada, betul? Kita tengok lagi signal. Duduk. Alamak, mesin je. Mesin je. Oh, boleh juga lah. Ingat main nak buka skru. Tengok. Apa ni? Batang ni. Bukan kan? Natang ni patah. Itu. Ni tekan ni. Oh tu. Tekan ni. Aku tengok kat YouTube tu dia kata kena kok tu. Skru. Tahu lah buat YouTube. Dia baca tak habis. Lepas tu tekan ni dua-dua. Tekan dua-dua ni untuk entrance dia. Masuk adalah vehicle setting. Vehicle setting adalah go kepada RPM. RPM sekarang ni 4 daripada factory tapi saya tinggikan kepada Ni apa? Shift light. 8,000 lah. Sakit mata ni. Oh, sat-sat dia nyala, So, sampai 8,000 dia akan berkedip. Lepas tu kita entering balik. Go kepada bahagian display. Display actually the brightness only. Alright. Lepas tu kita back balik, tekan dulu. Apa-apa in out tekan dulu. In out tekan dulu. Tekan ni balik. Yang ni kalau off engine dia still apa Maintain yang lah. set dia maintain lah. Dia Maintain. dia macam save dekat default tu lah. Ya betul. 2025 bulan 6 Nak masuk pun tekan 2, nak keluar pun tekan 2. Berapa bulan? 4. 5. Okey. Lepas tu pukul. Lepas tu back balik. In out duduk. In out duduk. Okey. Lepas tu data import kita dah settle. Service jangan sentuh, ini biar foreman buat. Kalau daripada YouTube Bluetooth ni saya preferkan dekat YouTube lah sebabkan benda ni panjang lagi cerita. Nama apps tu adalah Immobilizer.
Radiology. So abang boleh masuk dalam tu. Alright, ini unit ni boleh tukar kepada KMH ataupun MAS. Sekarang ni kita buat KMH. Kalau buat MAS nanti insya-Allah bergaduh dengan orang. Servis tu kalau masuk jadi apa? Okey, yang servis ni kalau nak masuk tak ada masalah. Kita tunjuk Kalau yang servis ni abang nak masuk, dia akan beritahu bila oil change abang. Biasanya per servis sahaja dia akan baru ubah benda ni. Kalau tak boleh. Dia lock lah. Ya betul. Japan 12,000, Malaysia 6,000. Minyak hitam tak sama. 6,000 baru servis. Saya beritahu bukan servis dekat Malaysia 1,000, Japan pun 1,000. Tapi untuk minyak hitam dia orang boleh sampai direct 12,000, tapi di Malaysia maksimum 6,000. Sebabkan apa? Kita lebih percaya kepada foreman lagi daripada sana. Sebabkan minyak hitam kita pakai motor, dia orang pakai minyak hitam lain. So dia punya suhu pun lain. So dia tak nak menyusahkan kita, Moderna yang take over, jadi macam ni lah. So untuk buat tank pula, sini dah faham dah section sini? Ada soalan? Tak ada. Lepas tu minyak, pusing kat sini, lepas dah isi, abang cakap kalau tak ada minyak, nampak? Abang kata 3 bar. Tak dapat. Tu kelip-kelip tu. Saya dah isi dah tadi. Okay, so nak tutup? Abang balik jom. Kat sana ada Caltex. Dekat jangan cakap minta sampai tu. Okey, so isi minyak kat sini. Pusing, tekan. Cuba abang buat. Yang ni ramai orang sangkut. Kau sakit fan. Dah banyak power. Jap. Apa ni? Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada apa Alright, so kita ambil gambar. Lepas tu abang review yang bahagian Google dengan Facebook kami. Abang dapat baju free. Kami Free. Kami Beli lagi. Kami supporter. Kena beli bang. Kena beli bang. Itu law daripada bawah saya ikut bang. Oh dah. Terima kasih banyak. Okey. Nanti rezeki jumpa lagi. Okey. Terima kasih. Dah settle dah di sini. Okey. Jom kita balik. Tapi sambung balik. Gimana? Gimana boleh pandai pun? Semui. Aduh, motor pantang ni nak semui. Oh. Versus 650. Versus first time berminyak. Berapa liter? Wih, melimpah tu. Kata 21. 15. Berapa liter? Dia bukan yang bawah. Dia bawah. Dalam dia dah 6 liter ni. Dia bawah dia. Yang atas bawah. 21. Oh, ada tadi 6 liter. Tak tahu. Tapi dah blinking. Tapi bila menegak dia Dia ni tak blinking dah. Okey. Ni pun kita nak pergi mana ni? ni kita pergi state tu depan kata dapat tu. Nampak dia. Jom kita tengok. Kita tengok belakang dapat. Barang rare ni. Barang custom. Aduh. Okay. Apa ni? Yong Komai. Aduh, nak buat apa koleksi apa pula dah? Koleksi. Ah. Koleksi untuk motor Cina ni tahu. Aduh, okey. Sungai berjaya. Dia punya jajan nak tambah lagi jajan lagi. Ngam. Kan dia punya kaki sama. Tidak sama kan. Kaki dia kena Custom lah. kaki bawah tak payah. Satu kan? Satunya so Tergantung ke. kita buat ni ya. Kaki ni kat sini, pergi kat sini ni, dia kat sini. Boleh.